Assalamualaikum. Bolehkah? Boleh. Boleh. Saya Fauzi Ibrahim. Hari ini kita nak telusuri kisah Kelvin yang bertahun-tahun berulang-alik Singapura dan KL setiap minggu. Beliau cuma ada masa setengah hari setiap minggu untuk bina bisnes. Jom kita dengar kisah beliau yang berjaya dalam masa yang singkat. Nama saya Kevin. I cakap bahasa Rojak boleh ya? Boleh. Boleh ya. Bahasa Inggeris saya tak bagus lah. Okey, tak apa. Tapi I try lah, boleh? Boleh. Bahasa ini special day. Untuk semua, also untuk saya juga. Saya betul-betul join Asia baru saja 3 bulan. Masa itu saya dapat menang top 2 baru saja 7 minggu. Orang boleh ingat 7 minggu mau dapat menang top 2 itu senang ke? Itu memang tak senang. Betul macam tadi MC kata, saya kerja di Singapura. Lagi masa saya banyak limit, okey. Setiap minggu saya akan balik dari Johor ke KL, balik rumah lah. So saya saja setengah hari masa untuk build business. So saya tak tahu apa itu rice one mula-mula, okey. Saya saja tahu itu 1,000 US dollar. Saya mau menang itu wang saja. Pasal saya bawa wang, betul tak? Betul. Orang semua mau wang juga, betul tak? Jual saya betul apa? Wang lah. Lagi premium lah. Itu semua saya mau. So tapi saya baru, saya tak tahu macam mana nak buat. Pergi menang ini 1,000 US dollar. Saya tanyalah apply. Apa macam saya mau menang ini ya? Saya punya masa banyak limit lah. Dia pun tak ada apa selfish lah. Dia share untuk saya semua macam mana nak buat ni, buat tu. So lepas tu I buat satu thing. Saja buat satu thing aja. Just follow apa dia yang ajar. Lepas tu share dengan saya member, family member, dengan kawan saya semua. Bila saya ada masa sikit pun saya share. Okay. Lepas tu lepas share ni saya tak tahu boleh percaya ke tidak, tapi tak tahu juga lah. Tapi next cycle saya tak kejut lah. Pasal saya first di 300 sudah dapat, sudah achieve. Bukan saja satu kali. It's continuing 3 weeks. I achieved the 3,000. Okay. Pasal kenapa nak 3 kali? Pasal ada 300 lagi extra mah. Dari terbalas, betul tak? Betul. Betul ah. Itu berapa ringgit ah? 1,300. 1,200 lebih. Okay. Campur dengan 1,000 lebih, 1,000 US dollar, total 5,000 lebih kan? Itu boleh saya 1 bulan kali itu gaji kerja dalam Singapura. So I try to find, okay. Betul-betul saya dapat to achieve, okay. Then after that ada masa lagi belum end itu program Rise to One. So I pun pakai sama aja itu sistem apply aja saya. I just share bagi tahu saya punya team. So last in 3 weeks sebelum ni last 3 weeks ini program end. I lead 5 sponsor, dapat dia orang dia D300 sama juga menang dia orang dia sendiri dia dari bonus. Okay, level 3 50 US dollar juga dia orang menang. So itu masa saya pun berjaya lah achieve saya go executive. Okay, itu saja orang diam saja. Jadi saya rasa bangga bahasa saya achieve, betul tak? Betul. So boleh tepuk pas sikit untuk saya. Yeah. Saya standing here, betul-betul saya bagi tahu ini saya first time in my life. Betul. First time. I tak pernah fikir saya ada peluang standing here. Tadi saya dapat itu dari Andrew Tan, saya mau nangis atau so touch.
Pasal saya tahu ini apa? Benda yang menang saya sendiri so, betul-betul touch lah. Okay? Saya tahu you orang satu hari ibu orang pun tak tahu juga. Betul tak? Betul. Okay. So apa macam saya mau buat ni? Sorry ya, wah macam jauh saya cakap. Okay. So tengok balik ini journey. Saya sudah belajar satu penting lah. Okay. Boleh dapat ini achieve ni goal ke top 2 ke? Bukan saya banyak pandai tau. Saya tengok saya bahasa Malaysia pun okey juga. Bisa memang bagi saya cakap dengan English lah. Oh my god. Sorry my English is very broken. So I bagi tahu saya boleh campur. Boleh lah, boleh. Tapi saya rasa saya bahasa Malaysia lagi baik English lah. Betul tak? Ya. Ni orang boleh faham saya cakap? Faham. Faham lah. Kalau tak faham tak apalah. Nanti just tengok susu saja lah. Okay. Saya berjaya bukan saja main pandai. Saya cuma ikut saja apa yang ajar. Follow the system. Okay. Just do it. Repeat it. Itu sahaja. Okay. Tak ada susah apa-apa. Tak ada malu nak cakap. Tak ada apa nak kata. Saya ingat saja saya mau berjaya saja. Pasal saya mau achieve my life. Itu saya ingat. So I tak kira siapa dan nampak aja cakap je. Walaupun dia tak ada beli ke tak apa. Next. Tak payah malu. Just do it. Tak payah malu betul. Pasal malu itu uang tak boleh masuk poket sendiri. Betul tak? Betul. Kalau malu, you tak boleh stay macam saya hari ini. Betul tak? Betul. You orang yang naik sini boleh tak? Nak. Boleh, kan? Macam mana tweet, macam mana nak buat macam saya, senang aja. Ikut sistem, ikut leader, ikut company. Betul tak? Betul. Okay. So, and now we are entering the siawan. Okay. Apa saya nak buat Actually tak ada apa-apa biasa lah. Just do simple thing. Again and again. Itu sahaja you boleh berjaya dan earn lebih wang untuk sendiri. Betul tak? Betul. So apa you orang nak buat? Lagi? Jangan malu lah. Buat sikit. Jangan malu. Jangan malu untuk apa? Ya, jangan malu untuk pergi share. Betul tak? Betul. Pergi share. Repeat it. Betul tak? Betul. Ada tak ini senang? Senang kan cakap senang tapi buat susah sikit kan? Betul tak? Betul tak? Oh, saya cakap main senang ya. Betul, saya tahu. Tapi mau buat lah, saya takut lah. Ini nanti dia malu lah. Dia ketawa saya lah. Tak boleh jadi lah. Ayo apa. Tak kisahlah. Saya mau uang aja. Betul tak? Tak kisahlah dia apa cakap. Dia marah you ke, dia kasih kasih air uang you ke, apa lah. Next time next one. Betul tak? Betul. Bukan saja seorang. Dalam dunia ni berapa orang ada? Asia ada berapa country ada? 35 lebih kan? Jadi nak pergi cari next, jangan malu uang tak masuk, betul tak? Betul. Okay? Itulah saya nak share dengan you orang. Tak ada apa-apa yang biasa. Semua ingat saja simple thing. Repeat to it, repeat. Betul tak? Betul. Okay? See you At the top. next time. Ya. Next. Apa you orang tahu saya faham saya kata. Biasa. Thank you very much. Begitulah kisah Kelvin tadi. Jika anda ingin mengubah hidup anda seperti mana Kevin tadi, daripada rutin yang mencabar setiap hari, tiada masa banyak, tiada wang yang banyak, peluang ini mungkin sesuatu yang perlu anda tengok dengan serius.